Hi guys, welcome back to my channel. Selamat datang ke channel Fejo channel. So semalam baru balik dari Genting, and then video aku dah post. Day 1, day 2 on the way. Aku tengah edit lagi. So guys, harap enjoy aktiviti aku company trip. Just simple video, banyak cakap, tapi enjoy program best. So pada aktiviti team aku, team Orange, hope you guys enjoy to watch the video lah. Right. Then to others team pun semua best, friendly. And then apa lagi, team kita semua best. Surya, ya, Mesra Mall, Alamanda Mall, biasa. So kita pergi, hari ni aku masuk kerja balik. So kita ride Baby Lion kita. Ini Baby Lion. Alright. So jom on board. Hai guys. So kita on board. Kita dalam perjalanan menuju KLCC. So macam aku cakap tadi, welcome back to my channel. So ini channel aku, Fejo channel. Yang mana baru subscribe, terima kasih. Yang mana baru support channel aku, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Sebab tanpa korang aku pun tak tahu apa yang aku nak buat lagi. Sebab aku pun baru lagi dalam arena YouTuber ni. So harap dengan tanda support korang, so aku boleh create more content lagi lah. Aduh, hujan lah pula. Kena cepat ni. So as you know guys, aku baru settle program company trip kat Genting Island. And then video pertama pun aku dah keluarkan. So harap enjoy. Yang aku buat, kalau ada kekurangan minta ampun, minta maaf ya guys. Sebab kekangan peralatan lah. Aku pun edit pakai handphone je. Ada peralatan yang sesuai dengan macam mana nak edit kan. Alamak, hujan. Cepat, kena cepat. Harap KL tak hujan. So hope you guys enjoy my video and my others video. Tak banyak tapi harap korang suka lah dengan konten-konten yang aku dah buat. Kalau ada kekurangan minta maaf, tulus daripada hati aku lah. So guys, yang best lah semalam, hari Sinergi dekat Genting, Sinergi Training. Kita orang panggil Sinergi Training nama dia. Conduct by my company lah, Surya KCC, yang aku kerja dengan diorang. Dan benda ni pun baru je lagi, dan ini tahun yang kedua company Surya KCC buat event untuk staff. So sambil kita training, masa tu kita boleh kenal dengan staff-staff daripada site lain lah. Macam Mesra Mall dia dekat Terengganu.
And then Alamanda, but those company is under Surya lah, and under Surya KCC. And then itulah program yang buat kat Awana Genting pun memang best, menarik. Pecah belon, lagi team group, apa gitu, game group team, apa nama, belon, lagi lock set tu. Nah, dia bagi soalan, and then tak kira lah soalan matematik ke, soalan peribahasa ke, soalan perumpamaan ke, dalam soalan tu dia ada jawapan untuk unlock kunci yang diikat pada 2 orang peserta setiap tim. So yang game tu aku tim kita orang kalah lah last kan. Tim tu kita orang kalah, but the most markah yang tak banyak kena didak lah tim aku lah. Sebab dia punya yang conduct tu dah bagi tahu, okey, dia akan bagi 100 markah dahulu. And then setiap game kalau kita kalah, dia akan didak daripada markah yang dia bagi lah. So in the end, kalau markah kita kurang, markah tim kita kurang, kita kalah lah. Tetapi markah tim aku 90 berapa lah, 95 lah, aku berapa tak. Tapi ada satu rahsia guys, sebenarnya sesiapa yang menang kena buat siapa yang menang nombor 1, dia kena buat sorakan kumpulan 2 kali. Yang lain akan buat juga sorakan kumpulan untuk diorang, tapi cuma sekali. Tapi tim yang menang dia akan buat 2 kali, mula dan akhir. So itu semalam punya lah. Untuk hari pertama dah datang, dah briefing, dah masuk check in, dah makan. So program yang pertama tu aktiviti sekaneka tu. Weh, macam budak-budak weh. Dah lama sangat tak macam tu kan. Oh, bila jadi macam tu, kita main game ramai-ramai macam tu, kono meriah. Lagi-lagi game belon, kita pijak belon orang lain. Pijak menang lah. Siapa yang belon masih banyak lagi, dia akan menang. Aduh. So tim aku maintain game tu, ada dalam 11 belon. Satu orang akan pakai 2. So tim aku ada 7 orang, 2 orang tak boleh main, 5 orang. Seorang belon tinggal 1, so dalam 11 lah. Kalau matematik aku salah, sorry lah. So and then time tu memang rasa pecah lah, rasa pijak kaki orang apa. Tak ada, pijak belon je. And then second game, itu second game. Third game, third game jangan bagi telur pecah. Kita bungkus, kita bungkus telur tu, tapi jangan bagi dia pecah.
So tim aku berjaya, telur tak pecah. Tim member aku tim biru, siap buat parachute kawan. Siap buat parachute, pecah juga. Tak malu. Kalah. Tak adalah, saya je suka kan. So tim aku menang. So and then day 1 dah habis game tu, kita naik bilik. Pukul 6 lebih tu kita turun bawah balik, kita makan dinner. So malam tu cara free lah. Tu cara free maksudnya aktiviti sendiri lah. Uyo, dia lebat oi, aduh. Tu cara sendiri, ada yang naik ke genting. Ada yang naik juga, naik ke bilik rehat, tenang kan. So staff-staff yang ladies staff ni, diorang pergilah naik ke atas shopping lah pagi diorang ni kan. Kita yang laki-laki ni ada juga naik atas jalan-jalan, nak naik cable car. Tapi cable car sebenarnya malam dah tutup, jarang diorang buka. So lepak kat hotel. Ini malam tu aku edit video, rehat, tengok cerita kat TV. So itu untuk hari pertama. Hari kedua, bangun pagi sejuk kawan. Sejuk pagi-pagi. Hari kedua nanti dulu aku cerita. Sebab apa? Video aku tengah edit. Itu baru hari pertama aku. Hari pertama aku upload lah. So video kedua nanti dulu. So untuk video ni just aku cerita apa yang jadi dekat hari pertama lah. Okay guys. But anyway, enjoy. Memang best. Kat Genting, kawasan dia pun best. Oh ya, sebab aku pergi tu hari Jumaat. So kita orang yang laki-laki ni naik shuttle bus. Kita pergi solat kat masjid, apa tak nama dia. Best juga. Best. Masjid dia best. And then lah panas-panas macam ni kan, tapi dia tak panas bahang tau guys. Dia sejuk. Dia macam Cameron pun ada. Sejuk dia macam Cameron. Kakak ni dah kenapa? Sejuk dia macam dekat Cameron guys. Tapi malam lagi lah sejuk kawan. Malam beku. Memang aku pakai 2 lapis pun sejuk je. Sebab petang tu hujan kan. So memang sejuk lah. Abang ni bawa makan gimana? Hujan basah aku. So just kita orang pergi 2 hari 1 malam. Anyway penat tapi enjoy. Okay lah. Nice. Tempat best, sejuk. And then okay lah, nice. Warna Genting.
memang kita aku sarankan ke channel ayat dia, kira anjurkan jugalah. Bukan anjur lah, entahlah. Tapi okey lah. Okey, kalau siapa nak pergi Genting, tidur dekat Awana, okey, tak ada masalah. Makan pun sedap, and breakfast makan banyak, sedap. So aku itu hari pun breakfast pagi. Hari kedua tu lah, sedap lah. Ada nasi goreng, nasi lemak, roti telur, nasi kepe, macam biasa, menu-menu biasa ke hotel. So okey lah, itu kot sedikit program hari pertama aku company trip training dekat Genting. So ni aku pun dah on the way nak ke tempat kerja. Ini aku masuk kerja pukul 3, shift petang. So harap korang enjoy the video, and then tak lokek dengar aku punya aku cakap. Segala salah dan silap aku minta maaf. Kekurangan daripada video ni pun aku minta maaf. And mungkin tak segah vlogger yang lain, tapi aku pun baru-baru nak belajar, baru-baru nak berjinak. So harap korang maafkan aku lah kalau ada salah silap. Alright guys, so sampai sini saja video aku, konten aku. Kita jumpa di video yang akan datang, insyaAllah, di hari yang lain. Waktu pun tak pasti. Okay, signing off. Fat Joe Channel. Let's go. Bye bye.